74,000 tahun yang dulu ada satu gunung berapi terbesar meletus di dunia dan hampir pupus seluruh umat manusia. Than the atomic bombs of Hiroshima and Nagasaki, which ended the Second World War. Dah berapa kali aku sampai Danau Toba ni, tapi banyak tempat lagi aku tak explore. Video kali ni, Dinas Pelancongan Sumatera Utara jemput aku untuk explore keindahan bekas letusan gunung berapi tu dekat tasik Danau Toba. Banyak lagi keindahan alam yang di-offer dekat Danau Toba ni. Yang aku suka sekali dia punya landscape, kecantikan alam dekat sini. Selain daripada tu, budaya dia memang best. Danau Toba ni kalau kau datang sekali memang rasa tak puas tau. Kau kena datang berkali-kali baru kau rasa banyak tempat kau dah explore. Welcome to Danau Toba. Nak bagi aku dekat KLIA. Bila travel dekat negara jiran, Indonesia especially, yang dekat-dekat ni, aku suggest untuk korang beli tiket seawal yang mungkin. Sebab hari pertama kau sampai tu, kau dah boleh start explore tempat ni. Pagi-pagi ni aku nak pergi ke lapangan terbang Kuala Namu, Medan, Indonesia. Yang bestnya sekali, perjalanan ke Kuala Namu ni ambil masa lebih kurang sejam lah. 45 minit ke sejam daripada KLIA 2 nak sampai ke Kuala Namu Airport. Kalau aku tak payah nak beria-ria ambil full board makan semua dalam kapal terbang. Sebab flight dia sekejap je guys. Nanti dekat sana baru kita breakfast. Alright guys, kita dah sampai dekat lapangan terbang Kuala Namu. Dah sampai lagi. Kali ke berapa dah? 3 dah. Jom kita cari. Itu dia. Aku nak tunjuk korang something lah. Kau nak tengok tak? Ada orang kat situ. Ajak. Itu dia Pak Andy. Masuk. Kita terus mulai. Ayo. Kenapa? Apa namanya tadi? Asik bang. Asif. Ini Asif tengok. Mantap. Selamat datang. Selamat datang kali ke berapa ni? Kali berapa? Kali keempat. Ini apa ni namanya? Saya Marni. Oh ni Mami Okay, halo. Guide kita Kak Yuni. Okay, ni dari mana ni? Toba! Hospitality dia orang memang tip-top. Aku enjoy gila sepanjang trip dekat sini dan memang sangat welcome. Jadi macam aku dah jadi orang Danau Toba ni. Batak Karo aku ni. Bukan ya. Special. Cuma aku minta nasi padang belum dapat lagi. Good lah. Okay guys, first spot kita sampai tempat breakfast. Bukan biasa-biasa tau. Kita makan dekat tepi ladang teh Sidar Manik dekat Simalungun. Tolak ke Parapat. Cuma kita orang singgah dulu dekat Simalungun ni. Dekat daerah ni dia tengok, kau boleh tengok. Ni aku suka dia punya view dia. Memang cantik gila lah. Dekat ladang perkebunan teh. Style weh. Okay, sekarang ni dah pukul 1 tengah hari. Perut pun dah lapar. Jom kita makan dulu guys. Tengok si ada tarian. Tadi tarian apa ya tadi? Tarian Simalungun guys. Jom. Tadi ni dah penat menari. Sekarang kita pergi makan dulu guys. Ada lontong, nasi uduk tu panas-panas kat luar. Yang sambut kita dengan air selasih sejuk. Woi. Aku tak tahu rasa dia ada limau. Aku nampak ada halia dalam tu. Halia Jom, kita try lah. Rasa pelik. Tapi dia refreshing lah. Sebab tengah-tengah panas kan. Bawa bumbung ni, kita minum air selasih. Sampai tengah hari, dah pukul 1 lebih ni, tak makan lagi. So kita makan dulu. Kat sini dia sediakan nasi putih. Ada lauk-lauk kan, kari. Kat sini sebenarnya ada nasi uduk. Ingat nak try nasi uduk. Tapi tak apa, kita try
Nasi lauk yang disediakan guys. Ni gulai ayam. Lepas makan, kita orang gerak untuk tengok proses menghasilkan madu Tacoma. Madu premium yang dihasilkan di dataran tinggi Danau Toba. Saya Fajar, kami saudara akrab. Ini sudah madu. Dalam dekat Sidap Manik ni, kalau korang biasa kat luar tu dia nampak macam ladang teh je tau. Tapi sebenarnya dekat bawah ni, masuk dalam kampung-kampung ni, dia ada satu wisata tempat mandi kolam rendang tau. Dan dekat sini dia ada tempat madu dia kata. Tempat ni macam ancient gila weh. Saya garansi kamu lah. Jangan. How about this? Nak lagi? Tak lagi, tadi takut. Sedap lah, sedap. Sedap lah. Dia, sebab rasa dia tak macam madu yang jual dekat supermarket tu. Selalu yang rasa macam mani-mani gula kan. Yang ni tak puas weh. Dia macam manis buah. Sumpah sedap weh. Ya, takut lebah dia je. Masyarakat buang sampah kat sana. So kita bersihkan, kita tata untuk kebutuhan edukasi di Lebah Madu. So anak-anak bisa mandi. Setelah edukasi langsung mandi. Iya. Gitu. Atau kalau disengat boleh lari. Sengat boleh lari. Mau tarik tu, dah punya Anissa. Aku dah penat naik lori ni. Gedu. Sekarang kita minum kopi guys. Pronounce elok Butuh kopi. Ini kopi kita Arabica Sumatera Simalungun. Nah, dia bawa nama kabupaten. Sebelum kita orang sampai dekat hotel di Parapat tu, kita orang singgah dekat satu tempat ni tau, untuk tengok monyet tau sebenarnya. Tapi monyet tu tak ada masa kita orang datang. Aduh, sayang ni. Tapi tempat ni memang nampak macam ancient sikit tau. Tempat macam sejarah. Dan rupa-rupanya kat dalam ni ada satu ukiran batu yang aku rasa macam menarik juga kan. Itu namanya batuan gamping. Itu batuan pembentuk Pulau Sumatera. Itu berasal dari blok Sibu Masu. Jadi blok Sibu Masu ini sebelum Sumatera ada, udah Malaysia, Singapura sama Indonesia itu satu bentuk dalam kata Sumatera satu. Jadi itu terpisah, setelah berpisah di sekitaran 20 jutaan tahun yang lalu. Jadi itu berpisah dan terjadi satu batuan disebut batuan gamping. Selamat datang ke Parapat. Dekat Parapat ni ada banyak hotel tau dekat sini. Tapi aku memang suka duduk dekat Hotel Atsari ni. Tempat ni selesa dan budget friendly tau. Dapat topi wonderful Indonesia. Let's go. Malam tu sebenarnya badan dah letih tau guys. Tapi tak apalah, kita enjoy dulu sebab ada majlis perasmian. Dan dapat juga aku tengok tarian kebudayaan orang Batak kat sini. Saya juga orang yang menjaga warisan dunia. Oh, ternyata kita memiliki satu kaldera yang luar biasa. Yes. Selamat pagi. Inilah bilik kita orang. Bersepah habis semalam tak sempat nak shoot. Kita orang sebenarnya tinggal dekat Parapat. Dan hotel yang kita duduk ni nama dia Atsari Hotel. Dan dia betul-betul tepi Danau Toba. Nak tengok kat luar tu. Tapi aku punya view ni dilindungi lah. Terlindung dengan pokok-pokok. Okay, so sekarang dalam pukul 7 pagi guys. Kita nak gerak ke satu lagi geopark yang ada dekat Danau Toba ni. Lapar lah weh, breakfast dulu. Pagi ni kita breakfast lontong dulu. Ni guys.
Padu lontong dia. Dia ada bagi telur, tapi tak ada ayam lah. Masalah kat sini, aku perasan. Dia orang tak bagi air sejuk sebab cuaca kat sini sejuk kan. Oh, minum air panas. Tercekik aku. Jom, makan dulu. Kita try dulu. Lontong guys, bagi dah lontong juga. Dia ada bagi macam sambal, lepas tu dia ada letak ikan bilis crunchy ni. Bismillahirrahmanirrahim. Asli bro. Asli. Makan dulu. Ya Allah, kalau kita compare dengan saya daripada Kuala Lumpur, jadi bila saya hadir di sini, jiwa saya tenang. Okay, next kita orang akan bertolak daripada Parapat pergi Taman Eden. Taman Eden 100 ni adalah satu ekor pelancongan yang ada dekat Danau Toba ni. Dia terletak dekat Lumban Julu dan Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Kira-kira lebih kurang 30 minit je lah perjalanan kita orang. Kita lagi menuju ke air terjun 200 meter lagi. Oh, tak jauh dah. Tak jauh dah. Tapi aku sudah kecapetan. So kita nak pergi tengok air terjun Eden Gems yang ada dekat Eden Garden ni lah. Eden Park, Taman Eden. Bila aku travel, part paling best sekali aku mesti cari air terjun. Kalau tempat tu ada air terjun, memang epic guys. Dekat Taman Eden ni ada satu hidden gem air terjun tau. Tapi aku kena hiking sikit lah. Okay guys, hujan. Tapi sebelum tu aku nak tunjuk kat korang, ada satu pokok ni. Pokok ni bisa buat kau fly high. Ni lah. Ni nama dia pokok trompet ni. Nampak? Time kita orang sampai ni cuaca pun tak berapa bagus, hujan je kan. So kita tak adalah spend lama sangat dekat sini. Tapi macam mana pun kat sini dia punya view dia memang epic. Cuba korang bayangkan kalau dapat minum air teh panas sambil makan indomie dekat tepi pemandangan macam ni. Oh syahdu, memang best. Alright guys, kita dah sampai dekat Caldera Nomadic. Kalau sampai dekat Danau Toba ni, korang wajib singgah dekat sini. Atas bukit, view dia memang spektakular guys. Jom. Sebelum kita orang seberang tasik Danau Toba ke Pulau Samosir tu, kita orang singgah dekat satu spot yang cantik tau. Kan aku cakap, bila dekat Indonesia ni landscape dia cantik tau, especially landscape perbukitan. Kita orang dapat spend time sekejap je lah kat sini sambil menikmati pokok pinus kat sini dengan cuaca yang dingin sejuk. Sambil tu layan hujan guys kat sini. Dekat atas ni diorang ada sediakan kafe lah. So kalau korang nak layan kopi ke, kau nak minum-minum sambil mengeteh kat atas ni, memang layan juga tau. Sambil kau tengok view Danau Toba. Santai. Selain daripada view tepi danau, aku recommend korang naik dekat bukit-bukit dekat sini sambil kau tengok view Danau Toba. Kalau korang kaki fotografi, kaki ambil gambar, kat sini landscape dia memang cantik. Kalau kau nak faham, Caldera ni adalah kawah gunung berapi yang sangat besar.
dekat Kaldera Nomandik ni sebenarnya dia atas bukit tau, kawasan pegunungan, dan dia ada satu view yang Bapak Jokowi duduk kat tepi tu, kat kerusi tu, dan viewpoint tu memang cantik gila. Wonderful Indonesia! Woo-ha! Apa yang tu Okay guys, kita dah bertolak ni daripada Parapat Haji Bata punya pelabuhan. Kita akan terus ke Samosir naik feri tu. Macam mana nak naik? Sesat. Tersekum. Feri yang aku naik kali ni untuk seberang ke Tasik Danau Toba ke Samosir agak besar sikit tau. Sampai aku boleh sesat dalam feri, kau bayangkan. Wah, ada tandas lagi ya Pak. Selesa guys. Jarak dia cuma berapa? Jarak dia dekat ni je. Oh yes. Nampilkan beberapa tarian kami yang berasal dari Oh ya, bila kau naik feri menyeberangi Tasik Danau Toba ni ke Samosir, biasanya feri-feri ni diorang ada sediakan tarian atau persembahan lah. So korang boleh enjoy tengok tarian tu, ataupun kalau nak lagi best, kau join sekali menari. Dekat Sumatera Utara ni, dia sebenarnya ada banyak etnik tau. Etnik Batak tu ada banyak jenis lagi. Ada jenis Batak Karo, Batak Toba, Batak Simalungun. Jadi setiap etnik ni ada tarian-tarian diorang tersendiri. Dan itu yang menyebabkan kayanya budaya yang ada dekat Sumatera Utara ni. Mantap kali guys. Kita turun daripada JT tadi, kita orang terus singgah dekat kampung ni. Kampung ni Kampung Sialagan. So sebelum kita bertolak masuk ke hotel, kita singgah dulu dekat sini. Kampung ni sebenarnya ada sejarah tau, pasal orang penggal kepala. Jom kita dengar dulu apa cerita pasal kampung. Kenapa? Karena orang Batak punya filosofi maranak 10 pitu, marburu 10 onom. Punya anak laki-laki 17, anak perempuan 16, jumlahnya 33 dari satu orang ayah dan satu orang ibu. Iya, punya filosofi banyak anak, banyak rezeki. Ini namanya pokok Ariara, ya. Tetapi kemudian di kawasan Batak ini disebutnya pokok Ariara. Kenapa? Dulu orang Batak ini mereka suka berpindah. Ketika mereka jumpa pada satu tempat dan mereka ingat tempat ini sangat baik untuk ditinggalin, mereka akan tanam dulu pokok ini. Kalau pokoknya tumbuh artinya tempatnya bagus, baik. Tapi kalau tidak, mereka akan cari tempat yang lain. Dulu seperti itu. Nah, kemudian di sebelahnya itu ada mahkamah atau tempat persidangan. Jadi tempat persidangan itulah yang menentukan setiap ada orang yang bersalah, ya kan, itu akan disidangkan dulu dekat sana. Kemudian ada beberapa yang tidak boleh diampuni. Salah satunya adalah spy, mata-mata. Kenapa? Karena satu kerajaan dengan kerajaan yang lain ya untuk memperebutkan kekuasaan, mereka selalunya berperang. Jadi kalau ketahuan dia adalah seorang spy, hukumannya cuma satu, Kak, dipotong lehernya, potong kepalanya. Sepanjang aku ada kat tempat ni, aku rasa banyak benda yang aku belajar, especially tentang budaya sesebuah kaum tu. Macam kaum Batak ni, dia orang ada culture dia orang sendiri yang aku rasa interesting. Dah seharian suntuk kita berjalan daripada pagi sampai ke malam, pergi tempat-tempat menarik, spot-spot yang best.
Dan last kali kita rehat dulu makan dekat restoran ni sebelum kita orang singgah ke hotel. Oh ya, dekat Danau Toba ni sebenarnya dah senang tau. Untuk restoran-restoran membandingkan dulu, sekarang lebih senang untuk dapat makanan halal. Badan pun dah terasa penat. Malam tu baru kita sampai dekat La Bersa Hotel. Untuk malam ni kita orang akan tidur dekat sini dan enjoy view yang berdekatan dengan Tasik Danau Toba. Dekat area Samosir ni sebenarnya ada banyak jenis hotel, tapi hotel yang high rise building macam ni ada beberapa je, dan aku memang recommend untuk duduk dekat sini. Tempat ni memang selesa guys. So kita ada belajar memasak dekat hotel ni. Aktiviti memasak masakan Indonesia. Korang perasan tak bila kau sampai kat Indonesia ni sebenarnya ada banyak option makanan-makanan yang sedap-sedap tau. Dan kau tak tahu macam mana nak masak dia kan. Kat sini hotel ni ada sediakan cara masak masakan Indonesia. Asli tau. Aku pun mula-mula tak sangka lah dia nak sediakan macam kelas memasak. Rupa-rupanya memang betul. Ada kelas masak dekat tepi swimming pool ni. Jahe sama lepas. Untuk aku lah kan, bila travel tu kita kena explore. Kita nak explore macam-macam tau. Budaya dia orang, tempat dia orang. Dan aku paling suka sekali explore makanan dia. Dan makanan setiap negara tu berbeza-beza. Macam Indonesia ni, banyak jenis makanan tau kita nak try. Korang pernah try tak masakan ubi tumbuk ni? Dia macam ada masakan lemak ubi lah, kayu daun ubi tu. Masakan dia memang sedap. So aku rasa sendiri masak dia tak lama, tak complicated, senang je dan rasa dia sedap. Tengah hari tu macam kita orang tak ada apa-apa aktiviti lah, tapi kita nak explore. Ada satu tempat ni tau, dia memang cantik gila view tu daripada atas bukit tau. So tempat ni sebenarnya dipanggil Tasik Atas Tasik, atau nama tempat ni kita panggil Kampung Sidanoli. Jadi kita nak explore kat situ. Sebab kawasan ni jarang tau, kalau pelancong-pelancong datang dia jarang nak sampai sini. Dia sebab tinggi dan agak jauh sikit, tapi tempat ni memang epic guys view dia. Ambil kereta ni, bawa naik sampai atas bukit dekat Danau Toba ni. Kita pergi kat satu kampung nama dia Rongguni Kuta. Kat sini, aku tunjuk korang apa yang best Tu dia! Dia punya lokasi tanah rumput dia yang view cantik kalau daripada atas. So kita orang bertolak daripada hotel nak sampai ke sini lebih kurang sejam. Jauh Kita orang berada dekat ketinggian lebih kurang 1400 meter daripada paras laut tau. Sebab tempat ni tinggi dan cuaca walaupun panas tapi sejuk tau. Dia berangin dan dia punya udara dia sejuk. So landscape kat sini memang rare gila weh. Sebab dia kata Tasik berada di atas Tasik. Tu Tasik di atas Tasik atau danau atas danau. Kenapa dia panggil macam tu? Sebab yang aku faham lah, Tasik Danau Toba ni ataupun Danau Toba kan, dia besar. Dekat tengah-tengah Tasik ni ada pulau. Pulau yang besar juga, sebesar pulau Singapura. Dia panggil Pulau Samosir. Dan dekat Pulau Samosir ni dia ada gunung-gunung. Dan dekat gunung atau bukit lah, dekat atas gunung bukit ni dia ada tasik je. So that's why dipanggilnya Danau di atas danau atau Tasik di atas Tasik. Okey, jom kita singgah sekejap je. Kita nak gerak balik tu sebab nak explore lagi tempat lain. Jom.
Melaka ni aku ada dekat Kampung Ulus Utaraja. Dekat sini aku dah datang tau. Trip yang lepas aku dah sampai dekat Kampung Ulus Utaraja ni. Kat sini dia orang menyediakan culture yang kau boleh tengok orang-orang Batak ni, dia punya budaya dia orang. Dan dekat sini sebenarnya dia orang buat ulus. Ulus tu, pembuatan ulus tu adalah kain lah. Kalau kau tengok yang dia orang pakai kain-kain yang cantik tu, itu adalah ulus. Malam tu kita orang santai-santai dekat waterfront Samosir Danau Toba ni. Memang ada persembahan air yang cantik tau. Ui, time ni kau relax je. Kau tak fikir apa-apa. Kau enjoy persembahan ni. Best tau. Okay guys, pagi ni kita nak bertolak ke Bukit Hubung. Perjalanan daripada hotel ni dah biasa nak sampai ke Bukit Hubung lebih kurang 45 minit. 40 minit lah lebih kurang. So let's go guys. Yang aku perasan lah, sepanjang perjalanan daripada satu tempat ke satu tempat dekat Samosir ni, dibelanja dengan pemandangan view yang cantik macam ni. Bila korang sampai dekat Danau Toba ni, aku rasa tempat yang paling wajib untuk kau sampai atau kau singgah ni adalah Bukit Hubung. Bukit Hubung ni sebenarnya ikonik tau untuk Danau Toba, sebab dia bagi pemandangan luas, seluas-luasnya Danau Toba, dan juga kau dapat menikmati view yang dramatik tau dekat atas ni. Kali ni kali kedua aku panjat Bukit Hubung ni. Sebab itu hari kita naik pagi-pagi kan. Sekarang ni kita naik dah pukul 10 macam tu lah. Dia panas tapi angin dia sejuk lah kat sini. Bukit Hubung ni sebenarnya ada dua jalan untuk naik atas. Yang pertama tadi dia ada naik tangga. Kalau kau nak naik tangga dia macam mencanak lah. Capek weh kalau naik tangga. Tapi yang kedua jalan dia landai. Dia jalan betul-betul dekat lereng bukit. So kalau korang yang tak larat nak jalan kaki, nak macam simple hike ni, korang boleh naik motor apa? Kereta boleh? Kereta sebut. Oh kereta. Motor lah. Boleh naik motor, dia boleh bawa sampai ke atas. Danau Toba ni sebenarnya dulu adalah satu gunung berapi, dan gunung berapi Danau Toba ni 70,000 tahun yang dulu dia pernah meletus dan menyebabkan dunia ni semua hampir gelap. Dan waktu tu dia terbentuknya satu kawah tau, macam kawah yang besar gila, dan hujan turun setiap hari menyebabkan air bertakung dan jadilah tasik Danau Toba. Ya, di sini ada kaum Batak. Kaum Batak itu ada 3, Batak Toba, Batak Simalungun, dan Batak Dairi. Ditambah juga ada Batak Karo. Bedanya pertama dari bahasanya. Batak Toba lebih keras intonasinya, Batak Simalungun halus, Batak Karo ada mix, ada yang keras, ada yang halus. Dan yang kedua itu bentuk wajah. Batak Toba itu wajahnya agak strong, Batak Karo itu manis mirip dengan India. Lalu Batak Simalungun dia manis dan juga lembut seperti itu. Oke, Katang Geopark itu sebuah kebanggaan bagi kami orang Batak, karena ternyata di kawasan kami ini disebut dengan Super Volcano Toba 74.000 tahun yang lalu, dan UNESCO menilai ini sebuah keunikan wilayah yang perlu diangkat. Kami merasa ketika dilabelkan sebagai UNESCO, pertama-tama kami bilang Geopark itu apa? Lalu teman-teman bilang itu Taman Bumi. Taman Bumi itu apa? Katakan mereka itu adalah konservasi, bagaimana menjaga kawasan tetap utuh. Sehingga kami merasa, oh ini yang kami inginkan. Sehingga orang-orang luar yang datang ke sini juga kami
undang dan juga kami hospitality dengan baik karena kami yakin mereka datang untuk melihat keindahan dan keunikan yang ada di sini. Yeah! Aku memang dah lama nak sampai dekat tempat ni. Nama tempat ni adalah Taman Simalem Resort. Salah satu resort dekat area daerah Sumatera Utara yang memang aku pengen kali nak datang sebab view dia nanti aku share kat korang. Cantik gila guys. Sini sejuk tau. Dia macam kat Cameron Highland tau. Dia punya cuaca kat sini. Ada pokok-pokok pine. Hui. Betul-betul dekat atas puncak bukit dan kat bawah tu kita nampak dekat Danau Toba dan juga kita nampak dekat hujung tu ada kampung si Tonggeng. Tonggeng kampungnya. Letusan gunung berapi Danau Toba ni sebenarnya adalah titik yang penting dalam sejarah yang kita perlu tahu. Sebabnya daripada letusan gunung berapi tu sampailah terjadinya satu lembah atau satu kawasan yang cantik untuk dijadikan tempat wisata dekat Danau Toba ni. Geopark itu ada 3 dari keragaman geologinya, keragaman biologi, dan keragaman budaya. Dari segi geologi yang kami ketahui, karena ini hasil letusan 4 kali, 1,2 juta tahun yang lalu, letusan kedua 800.000 tahun yang lalu, kemudian 500.000 tahun yang lalu letusan ketiga, dan supervolcano 74.000 tahun yang lalu. Itu dari segi keunikan yang bisa kita lihat di sini geologinya. Kalau kita melihat dari hasil-hasil letusan itu, kita akan melihat perbedaan usia batu-batuan. Ada yang kalau kami umum melihat ada yang hitam sekali, ada yang kemerah-merahan, ada yang keputih-putihan. Itu yang terlihat secara orang-orang lokal. Jadi kami senang bahwa itu ada. Kemudian secara biologi ada tanaman endemik. Ada hewan endemik, ihan Batak. Ada juga kambing endemik. Jadi kambing endemik ini putih semua dan hidupnya di hutan-hutan. Dan itu kami buat sebagai, kalau traditional way, sebagai persembahan kepada Sang Pencipta. Kemudian budaya. Di budaya kami itu dikenal dengan filosofi Dalihan Natolu. Kita membentukkan respect kepada sesama, yang terutama itu terhadap diri sendiri, kepada keluarga, dan juga pihak-pihak yang kemudian berkeluarga dengan kita. Kami menjaga itu agar nantinya nilai-nilai itu tetap lestari. Setiap kali sampai ke satu tempat tu kan, diorang mesti sajikan dengan tarian tau. So tarian-tarian ni sebenarnya melambangkan kebudayaan yang ada dekat satu tempat tu. Yang aku perasan sepanjang aku ada dekat sini, setiap gerak tari dan tarian, lagu, muzik tu semua tak sama tau. Setiap etnik dia ada budaya dia tersendiri. Bukan selalu tau dapat trip macam ni, dapat tengok kebudayaan sesebuah kaum tu, dapat tengok tarian dia. Setiap kaum tu berbeza-beza. Taman Simalem Resort ni sebenarnya terletak lebih kurang 1,200 meter daripada paras laut. Dan resort ni sebenarnya dah lama tau. Dan kalau tengok kat bilik dia memang cantik, tapi barang-barang dia antik. So yang bestnya kat sini, suasana kat sini sejuk dan dingin, nyaman sepanjang tahun. Sekarang pukul 5.30. Tahu sini panggil 5:30. Apa bikin ni, Pak? Apa kita bikin ni? Mau mencari matahari. Kan gelap-gelap begitu mencari sunrise. Inilah momen yang aku nanti-nantikan tau guys. Suasana pagi-pagi tengah gelap macam ni, jalan dia scary guys, dengan kabus nipis macam cerita hantu tau. Tapi bila sampai dekat satu puncak ni, dekat Taman Simalem Resort, memang best. Dia punya syahdu dia, nyaman dia.
Ui, tapi malangnya hari ni hari terakhir untuk kita orang berada dekat sini. Selamat pagi. Sekarang ni kita orang ada di puncak tertinggi dekat Simalem ni. Kelihatan apa? Kabus. Kelihatan kabus. Kabus saja. Kat depan tu memang tak nampak apa-apa langsung viewpoint. Momen yang kita tunggu ya. Capek, Kita cakep. sangat berharap akan momen ini. Aku sentiasa berharap satu hari nanti aku akan sampai lagi kat tempat ni. Sebab tempat ni memang best. Dan saat bersama dengan rakan-rakan kat sini memang aku rasa momen yang takkan aku lupakan. Terima kasih guys sudi menonton video ni daripada awal sampai habis. Aku, Andy dan rakan-rakan kita explore Caldera Geopark Toba. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Alhamdulillah aku dah selesai mengerjakan haji dan juga umrah di Tanah Suci ni. Alhamdulillah. Tengok aku dah berhiram dah. Bahawa orang yang datang menunaikan haji ni, dia dipilih oleh Allah. Ini soal ketuhanan.